ni tak boleh nak simen tau. Sebab dia, ini pun tajam lah. Kalau simen ni confirm darah. Lepas tu ada benda-benda macam ni dalam tak rata tu, tak boleh buat apa lah. And actually ni pun tak berapa rata untuk simen dah ni, sebab ni besi tu. Ini pun problem juga. Tak tahu, satu simen tu payah. Ni memang makan tangan lah. Satu lagi shape dia tu, nanti jadi besar. Simen lama pun tebal. Yang ni okey, ni tak masalah. So problem dia ni, shape dia lain. Ni jarak lagi. Lepas tu ni macam membulat. Lepas tu ni lah, ini confirm naik. Ni fiber. Kalau ikut dia basah lagi tu. Sebab yang buat kereta Mike dengan Kansai tu pun mana sambung mesti naik. Takut ni confirm naik lah. Dengan fitting tu dia lari sikit. Cik, aku on the way terus ke tempat kau lah. Aku nak bawa honeycomb tu, nak pasang benda ni jap. Aku ada honeycomb kat rumah tu, cuma tak pasang lagi lah. Dengan roll cage lah. Roll cage tu pun aku macam aduh, pening kepala juga ni. Apa dia? Pakailah tu, kan mana kan? Yang panas tu. Pakai. Kau pakai tu. Tu atas tu. Tengok dia buka. Aku pegang sama ini pakai. Apa yang boleh? Ada berapa ni kan? Ini kita buat tapak baru ni. Sebab tapak pun tak sama. Kita buat tapak baru. Tu. Bagi tahu lah. Tapak baru semua buat. Inilah dia. Last minute. Prepare kereta last minute. Baru tadi ambil kereta, baru lepas spray. Ni kereta baru lepas spray guys. Last minute baru nak masuk roll cage. Seat belum pasang lagi. Macam ni lah. Semua last minute. InsyaAllah. Macam mana korang rasa the body kit yang baru ni? Okey tak body kit baru? Dah tak pakai ducktail dah cabut. Kita pakai ni. Dia datang bang. Kita orang tak ada order grab food bang. Pizza ada bang. Pizza tu food kan? Pizza tu snack. Oh ini akan masuk Retro Evoque juga sekejap lagi. Yang membuatkan dia gempak Delta Box. Jarang-jarang ada orang pakai Delta Box. Orang selalu pakai box ni je. Okay. Kita buat review sikit motor ni. Bosku.
Apa pun ni legend. Ni kalau jual kat kedai emas ni laku. Ini dapat juga siapkan. Ni yang susah ni nak buat. Ni dengan ni last minute. Tadi baru siap kereta, baru ambil, ni baru nak basuh. Tadi juga baru pasang roll cage, tadi juga baru pasang seat. Aduh, penat oh. Bang, sign bang. Sign. Teruk kau minta benda ni sampai sekarang tak bagi tak apalah. Kasih aku dulu okey. Kau beli sendiri nanti. Oh, aku isi minyak minyak aku dah E. Minyak aku dah E. Okey. Mega. Oh siap. Tak lepas. Tapi dah beli cam supercharge. Apa ni? Dukes X Smart China. Apa makna ni? Duke X Smart bang. Bang tanya bang, ni apa bang? Duke X Smart China ni apa bang? Tu nama ni, nama pasar. Pasar dekat China. Saya punya ada tulis Trump. Kita ambil depan. Depan. Tak.
Hola bro. Now I'm at the event of the Retro Havoc, the one that I told you, the one that very famous event. The whole motorsport influencer around the world, they come here just to witness, like it's a kind of a culture like a Tokyo Drift. Like we have all this car and the parking lot. So this is my car. I just take the car today, and this is my friend's car. The engine I didn't do yet. I wait until after the event. So just put the Recaro seat, roll cage. Just install the roll cage. New paint job. It's a red. I don't know what they call it. Red crystal. It's a like red crystal, red candy can be. So this is a new look of my car. Before, the bonnet is a black color, the roof is black behind, so I paint is red. The whole car is red. I do this thing, and new CSL. We call it what? Ducktail, Evo. There are a lot of cars coming. So this is my team. Our team called Motomania. We have there Skyline, Evo, Melody. This is EK. Alright guys. Okay guys, so ni malam loading. Kita orang set up dekat Motomania punya event, loading for tomorrow punya event lah, Retro Havoc. So ni kereta aku baru ready. Okay, baru ambil tadi, baru pasang roll cage, baru polish, baru pasang new seat. Ni kereta Acik Flow SI. So tahun ni aku tak hantar Satria. Tahun ni aku hantar aku punya BMW ni lah, dengan body kit. Nak katakan body kit GTR ni 4 speed pun bukan, tapi macam lebih kurang, dan body kit ni lebih kurang macam Moto GT2 punya body kit lah. Ni semua custom aku buat. Custom. Baru sempat tadi pasang seat. Roll cage pun baru sempat tadi pasang. Roll cage. Seat ni baru tadi pasang juga. Ni pun baru aku buat. Tukar bonet belakang CSL. So basically ni lah new look untuk kereta aku. Keadaan sekarang R34 Evo 7, 8.
perkumpulan kan, Pak. Anak tarik kawan saya tu, Geng Siam. Apa, let tu. Mana tu Geng Siam? Tu. Mana ada lampu? Mana ada lampu? Dia yang bawa. Geng Siam yang bawa. Tu ni. Sawadikap. Makan dulu baru keluar ikut tingkap. Kap. Ikan siakap. Jangan terjun tingkap. Sawadikap. Kapung kap. Bukan. Ni. Ni. Oh tu, nampak ketua trak tu lagi. Siapa dah kenal? Macam lampu. Yo. Ni. Seraya. Seraya mana ni? Audisi Seraya. Lain macam. Oi, Thailand. Datang. Oh ni. Okey sah. Bawa ambil Azia cepat. Keluar. Pergi. Azia. Tenang je lah. Cepatlah ambil Azia. Apa malu bosku. Apa malu bosku? Pergi sat Azia. I trust ke? You ambil video. Kenapa nak I nak trust? Cepat. Apa malu bosku. Oh malu bosku. Oh, ini legend ni. Oh ni gempak. Gempak. Apa malu bosku. Oi, orang nak ambil kereta dia pun sibuk. Azia ni bla. Kak, bla kak. Halang pemandangan . Okey dah. Cepat. Ni. Sekejap. Woi, jahanam kereta aku woi. Hei. Kau nak buat pakai Inspira kau lah. Hei, pakai Inspira apa pakai ni? Jahanam kereta ni. Bapak lah, queue panjang. Semata-mata nak beli Liberty Walk punya t-shirt. Kau bagi tahu kawan kau tu bayar aku lebih . T-shirt tu 200 lebih kot. So dia bayar upah queue . Cakap dengan dia. Bila babi bapak.
Gelandangan. Fani sebelum balik tolong buang semua ni. Kalau tidak muka-muka ni diviralkan. Kau jangan kau sampah kau pada. Muka-muka ni netizen tengok ni. Sampah masyarakat. Kau ni sampah kenangan. Aku tak beli pun kopi tu. Dekat cawan tu ada nama. Nama kau ada nama tu. Aku dah buang dalam. Buang dalam tu.